Okey geng, jelajah kasih seterusnya daripada Teluk Intan kita ke arah Teluk Batik pula. Kita lalu jambatan ni. Lepas tu kita pusing jumpa pula orang jual air nira. Kita berhenti. Air nira dekat sini memang cukup fresh. Jalan depan sikit je, aku ternampak ni satu jejantas warna pink. Tempat lain pun aku tak jumpa jejantas warna pink. Sini memang rare lah. Aku tak tahu kawasan apa ni. Kalau korang tahu, korang boleh komen dekat bawah. Jalan depan sikit je, aku nampak sawah luas terbentang. Ini memang luas gila lah sawah ni. Lepas tu cuaca pula baik, memang cantik keliling-keliling tu kan. Dengan nampak pokok kelapa sebaris macam apa. Memang sejuk lah mata memandang. Dah nak sampai area Teluk Batik tu, aku pun cari kedai makan. Ini kedai makan yang aku pergi. Nanti aku akan buat satu video, aku review kedai makan ni. Makanan-makanan apa yang aku makan. Jadi korang tunggu, korang follow Gomok Risiko untuk video seterusnya. Selesai daripada makan ni, aku pun pergi ke pantai Teluk Batik. Masa ni memang tak ramai orang. Masa aku jalan-jalan tu, aku ternampak seorang awek ni, dia pun tengah jalan seorang-seorang. Aku pun apa lagi, ajaklah dia jalan sama-sama. Ni kita orang dah jalan sama-sama. Lepas tu, aku ajak dia pula makan aiskrim. Aiskrim apa? Aiskrim apa ya? Ini ada, coconut sup apa ada, roti ada, pun ada. Aiskrim harimau dia? Harimau tak ada. Ni tengok sini ada, sini pun ada. Krim di coconut. Nak coconut. Coconut satu, lagi tu. Aiskrim harimau. Tu kalau ada monyet nanti makan dekat harimau tu. Pasal saya letak situ pasal untuk orang makan aiskrim. Oh, ada harimau dia tak warna ni Kan dia takut. Harimau. Ni coklat kacang mau? Kacang tak nak, coklat boleh? Ayam Maya. Kalau hari Minggu ramai ni. Jadi biasa. Goyang. Tunjuk escape. Tunjuk laut. Angin sikit. Sampai sini dulu destinasi Teluk Batik. Kita ke destinasi seterusnya. Okey, jom.